Salam semua pendengar, kita berjumpa lagi ya. Posting saya kali ini saya nak sambung daripada apa yang telah saya huraikan semalam mengenai penyebab-penyebab pengurusan aliran tunai yang lemah ya. Ada 5 sebab. Semalam saya dah sebut faktor yang pertama, tidak melakukan ramalan aliran tunai. Dan yang kedua, sistem kutipan hutang yang lemah. Hari ini saya nak terangkan sikit faktor yang ketiga. Boleh katakan faktor yang agak penting. Faktor ini ialah faktor ketiga, kegagalan menggunakan maklumat keuangan. Maklumat yang kita sedia ada, maklumat keuangan anda sebagai seorang peniaga, sebagai usahawan, sebagai satu alat untuk mengawal, memantau dan juga membuat keputusan perihal aktiviti perniagaan dan aliran tunai anda. Jadi maklumat jenis apa ini? Maklumat yang ada di tangan usahawan, tapi banyak juga di antara golongan-golongan usahawan kita tidak mengambil berat, tidak guna, tidak tahu pun maklumat tu ada dan tidak ambil peduli. Jadi apakah bentuk-bentuk kegagalan menggunakan maklumat kewangan ini? Dia ada 4 semua sekali. Pada asasnya, tiada sistem merekod atau bookkeeping, sistem yang basic. Tak tahu duit, tak rekod, tak tahu duit gimana ya. Jadi ini menyebabkan rekod perniagaan bersepah, tak tahu hari ni berapa masuk, hari ni berapa keluar. Jadi tanpa rekod yang basic ni, basic bookkeeping, duit keluar, duit masuk, tanpa merekod, jadi tuan-tuan dan puan-puan tidak ada keupayaan untuk menjejak prestasi perniagaan. Tak tahu duit berapa masuk hari ni, berapa duit keluar ini. Ini boleh menjejas aliran tunai. Yang keduanya, tidak menyediakan sebarang penyata kewangan. Ini serius. Jadi tanpa rekod yang basic, macam mana kita nak sediakan rekod-rekod penyata keuangan ni? Apakah penyata keuangan? Penyata keuangan ni ada 3. Satunya kunci kira-kira. Yang keduanya penyata untung rugi, nak tahu untung atau rugi, dan akhir sekali penyata aliran tunai. Penyata-penyata ni boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk memberi gambaran tentang kesihatan perniagaan. Apakah penyata ni? InsyaAllah di masa-masa akan datang saya akan terangkan dengan lebih terperinci apakah fungsi setiap penyata ni dan bagaimana nak sediakan dan macam mana kita nak baca penyata-penyata ni. Kegagalan yang ketiga daripada kebolehan untuk menggunakan maklumat keuangan ialah tidak menyediakan belanjawan keuangan, atau orang kata bajet financial budget. Tanpa belanjawan ni kan, anda ni umpama meniaga tak ada ala tuju. Tak ada sebarang rancangan perbelanjaan. Belanja je. Duit masuk tak tahu apa, duit keluar, duit belanja, tak ada belanjawan. You don't have a budget. Inilah macam contoh seperti memandu bawa kereta, tak ada hala tuju, tak ada destinasi. Lepas tu isi je minyak kereta sampai duit pun dah habis berpuluh-puluh. Ini umpama dia. Jadi belanjawan ni adalah satu fungsi supaya kita dapat kawal perbelanjaan kita. Dan akhir sekali saya tengok ramai usahawan kita, dia mencampur adukkan keuangan peribadi dan perniagaan. Ini ramai dia lakukan kerana apa? Dia masih menggunakan akaun peribadi untuk perniagaan. Ini salah juga. Kita kena asingkan akaun perniagaan dan akaun peribadi. Ini menyebabkan mustahil untuk mengetahui sebenarnya keadaan kewangan sebenar perniagaan anda kerana dah campur aduk dengan pendapatan dan perbelanjaan peribadi. Akhirnya disebabkan faktor-faktor ni hasilnya pemilik tidak dapat nampak tanda-tanda amaran. Contohnya macam perbelanjaan ni makin meningkat, margin keuntungan makin menurun, sehinggalah dah terlalu lewat aliran tunai pun dah habis, dah tiada. Mereka ni sebenarnya bersikap reaktif dan bukan proaktif.
Ya. Jadi esok insya-Allah ada masa saya akan terangkan pula faktor yang keempat dan yang kelima yang menjadi penyebab-penyebab utama pengurusan aliran tunai yang lemah yang akhirnya menyebabkan kegagalan perniagaan usahawan-usahawan kita ya. Nantikan posting saya seterusnya. Diharap para pendengar memberi support supaya channel saya dapat memberi manfaat kepada kita semua, terutamanya golongan-golongan usahawan, dan kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.